Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Ikutlah waktu korang tengok ni. Okey, Assalamualaikum. Saya Azizi Kadir. Korang tengah menonton GV Podcast di mana kita membincangkan benda-benda random. Benda-benda random. Dan episod sebelum ni kita dah bawa orang takaful. Dan episod kali ini kita jump ke bidang yang lain. Bidang apa? Kita nak memperkenalkan guest kita pada hari ini. Eloklah guest tu yang perkenalkan diri dia. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okey. warahmatullahi. Saya panggil Lama dia. tak jumpa Tak lama. Lama 2-3 hari tak jumpa. Dulu masa tu badan kecil lagi. Kecil. Okey. Okey, bro. Saya Nak panggil kenal. apa ni? Azizi ke bro? Itulah. Saya kenal figura ni Figura. sebagai Cik Bat. Cik Bat. okey. Dan masa tu saya tak tahu nama dia Cik CHE. 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 Saya ingat Encik Bat. So Cik Bat. Okey bang. Okey. Abang boleh perkenalkan diri bang. Okey, nama saya Cik Badrul Hisham bin Cik Badrul Omar. Hisham. Asal mana bang? Asal Kelantan. Asal Kelantan. Saya Pasir Mah. Pasir Mah. Saya pun asal Sabujaya Kelantan. Okey. So untuk pengetahuan penonton semua ataupun pendengar semua, Cik Bat ni saya kenal dia dekat satu event hall ataupun event space. Dia sebagai seorang sound engineer. Boleh panggil sound engineer? Lebih kurang Lebih kurang bersound apa nama dia? Soundman. Soundman. Okey. So first kita kalau sebagai fotografer kita akan jumpa orang soundman. Bang, boleh tak back sini bang? Yang tu Kan ya. nanti dia sound kita. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi bang, ada plat lebih bang. Tu antara benda-benda common yang terjadi di Balik Tabir. Sebab itulah saya akan prepare plat lebih 4 lebih, untuk kameraman juga juru video kan. Okey. Kita nak memperkenalkan. Kita nak mengenali Cik Bat lebih lanjut. Okay. Cik Bat, umur apa sekarang Cik Bat? Ah. Boleh beritahu ke? Boleh. Saya 54. Cik Bat tak payah bayar sana pun tak apa. Saya 54. 54 lahir tahun 71. 71. Cik Bat dah berkecimpung dalam bidang audio ataupun bunyi-bunyian ni daripada bila startnya? Actually saya ni seorang peminat muzik lah Minat muzik. Dan peminat panggil stage, gila stage lah. Apa? Gila stage lah. Gila stage. Okey. So, tengok stage nak naik. Masa saya kecil-kecil dulu kan. Okey. Masa form standard 1, standard 2 pun saya pernah nyanyi atas stage, saya pernah bersajak, pernah mewakili Kota Baru dalam cerpen. Wakil Kota Baru? Yes. Tahun Wakil daerah 82. Wakil daerah. Wakil daerah Kota Baru. Wakil sekolah, Wakil sekolah, tandingan. lepas tu berjaya dapat juara wakil Kota Baru. Dia ada Dalam Kota Baru pertandingan, satu. dalam pertandingan apa? Dalam pertandingan lupalah, tapi pertandingan macam pertandingan cerpen. Cerpen Bercerita? ni cerita pendek. Okey, cerita pendek. Bercerita atas pentas. Bercerita pendek, atas kertas. So kena hafal lah. That's mean 2 page tu kena hafal lah cerita dia. Kira Cik Bat tak ada stage fright, tak ada ketakutan atas pentas. Memang saya tak ada stage, takut stage, tak ada stigma tu, tak ada. Okey, so daripada awal dah biasa dengan pentas. Apa yang membuatkan Cik Bat berkenalan dengan audio? Audio pula, ke audio. Ke audio. Saya cerita latar belakang saya dulu tak? Boleh. Actually saya ni ada 2 jiwa yang berlainan. 2 jiwa yang berlainan. Satu saya saya belajar dalam teknikal. Belajar dalam teknikal. Saya belajar, dan satu lagi saya ada jiwa suka kepada seni. Belajar dalam bidang lain. pendidikan yang betul ataupun secara apa orang panggil, secara semula jadi. Okey. Teknikal tu. Okey, saya sebenarnya adalah seorang chemical engineer. Chemical engineer. Okay. Saya grad daripada Universiti Teknologi Malaysia. UTM. Skudai. Jalan Semarak. Oh, Jalan Semarak KL. Okey. Graduate dalam tahun 94.
1954. Saya 2 tahun 91, masa tu. 92, 93. Saya baru 4 tahun. Baru nak kenal dunia. Baru nak kenal dunia. Okay. So daripada situ, tapi di sekolah pun saya sudah berkecimpung dalam sebelum kita ke Universiti Teknologi Malaysia tu, zaman sekolah, Cik Bat sekolah di mana, Cik Bat? Saya sekolah menengah Ismail Petra. Sekolah Sultan Sekolah menengah Ismail Sekolah Petra. menengah Ismail Kota Petra. Baru. Sekolah berasrama penuh? Sekolah separuh. Separuh. Kira memang ada, memang duduk asrama. Memang duduk asrama lah. Sebab jauh. So biasa dalam duduk asrama ni dia ada pertandingan, ada function. Betul. Cik Bat terlibat tak dalam bidang-bidang? Saya terlibat selalu dalam saya jadi macam pengarah kepada drama atau drama pentas. Pengarah Pentomen kan, panggil pentomen kan. Okey. Kita selalunya setiap tahun sekolah tu akan buat pertandingan. Okey. Untuk kita panggil pentomen kan. Pentomen. So di situlah kita bakat nampak, kita baru tahu nampak kat situ kan. Kira Cik Bat ambil posisi sebagai pengarah. Yes. So Cik Bat perlu tahu semua benda, betul? Yes. Daripada segi audio dia, daripada segi seni persembahan dia. Daripada situlah saya minat kan. Dan lepas tu actually saya science stream. Saya belajar science stream. Saya belajar fizik, kimia, biologi, math moden semua kan. Tapi saya adalah presiden Persatuan Budaya sekolah. Wah, memang orang budaya macam so cikgu pun heran. macam Suwica. Cikgu pun heran. So apa dekat selalunya yang sekolah tu kalau presiden Persatuan Budaya adalah tingkatan 6. Maksudnya Cik Bat umur? Maksudnya saya tingkatan 5. Tingkatan 5 dah ambil sebagai ambil presiden untuk Persatuan Budaya dan Persuratan. Dan first time saya bawa masuk live band sekolah tu. Atas keinginan sendiri ataupun orang lantik, Cik Bat? Atas actually orang lantik, tapi kita buat tak nak lah. Orang tu nampak standard. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak payahlah. Bagilah aku. Last sekali okey. Okey. So for the 1 year lah. Ya, okey. So daripada situlah timbul minat kan. Okay. Timbul minat sertai ini ada pertandingan nyanyian tapi saya tak involve lah. Saya tak boleh nyanyi sangat. Suatu masa boleh. Okey. So start daripada situ dah involve dengan kebudayaan. So sudah semestinya sentuh sikit pasal audio, pasal lighting. Lighting pun main juga? Lighting saya tak berapa. Lebih kepada audio. Okay. Sebab saya nak spesifik pada satu audio. So habis di sekolah, adakah ke UTM juga membawa minat yang sama? Okey, kat UTM saya slow sekejap. Sebab mungkin kursus saya tu berat. Saya masuk dengan chemical engineering. Saya masuk dengan petroleum engineer. Lepas tu tahun 3 ada satu kursus baru, gas engineering. Gas pula? Yes, saya masuk gas engineering. So kursus tu agak berat sikit. Dalam 18 kredit macam tu kena bawa kan. So masa tak sempat nak ni. Tapi saya suka, kadang saya seorang-seorang saya main macam DJ radio. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih. Bersama saya DJ Dekat mana tu? Main rumah sewa je. Kat rumah. Tapi platform dia? Abang buat macam DJ tu, platform dia keluar kat mana? Tak ada, buat suka-suka je. Untuk housemate? Housemate je. Radio housemate Radio housemate. Kita orang main dulu. Untung housemate ada DJ sendiri. Putarkan lagu tak? Ada putarkan lagu? Kan dulu pakai kaset kan dulu kan? Yelah. Tak pakai kaset. Macam mana nak tahu permintaan lagu nak kena gulung tu? Gulung. Ambil pen lah, musik. So macam itulah dia punya minat kan, timbul kan. Dan lepas tu saya ada banyak peluang lah lepas belajar. Saya kerja dan saya buat macam aku boleh buat lah. So, saya pergi tengok orang yang buat macam MC Jom Hebo kan. Semua ni. So rasa macam boleh buat. Sebelum ke event-event besar tu, apakah event pertama yang Cik Bat involve dalam kira memang officially menjaga audio? Okay, first kali saya ingat saya ditawarkan menjadi DJ supermarket. DJ supermarket. Di salah satu di Banteng. Di
Di Banting? Banting Selangor. Cik Bat daripada Kelantan pindah ke sini? No, saya daripada lepas sekolah, saya duduk saya study kat UTM. Okey, Then UTM. lepas UTM saya terus bekerja dekat KL lah. Terus bekerja bidang No, engineering? bidang engineering, bidang chemical engineering. Okay. Okey. So sebenarnya saya buat part time. Start pada tahun 2001. Habis belajar Habis belajar 1994. lama kerja sebagai engineer, lepas tu baru 2001 Saya buat part time. first macam mana terjebak menceburkan diri dalam Satu mungkin satu masalah kewangan yang mungkin kita nak extra, tapi kita tak nak buat apa. So saya fikir apa saya punya kelebihan kan. Fikir. Lepas tu orang rumah pun cabar kan. Masa dah kahwin lah. Saya ingat dah anak seorang kan dia cabar. Anak 2 orang lah, masuk 2 orang. Dia cabar cakap why not ambil cari part time untuk tambah pendapatan So saya fikir lepas tu saya ada buat satu bukan formal punya majlis kanak-kanak sukan tadika. Sukan tadika. Sukan tadika. Siapa yang offer? Actually masa tu MC tak datang. MC tak datang. Saya provide PA system tapi MC tak datang. First job Cik Bat dah bawa PA system yang rumah punya, yang teater kecil. Macam mana Cik Bat boleh datang ke situ bawa PA system? Dia macam ni, actually dia minta, dia boleh tak nak radio kecil-kecil, nak speaker kecil-kecil kan. Kira dia kenal Cik Bat dengan dia memang tahu Cik Bat. Tak, jiran saya lah. Jiran saya tu. Starting dia dengan jiran lah. Dia ada sekolah tadika. Okay. So saya bawa speaker kecil kat rumah, rumah dah bising lah. Bawa yang rumahnya bawa rumah punya? Orang teater punya yang kecil kan. Okay. Dan lepas tu lepas bawa tu, so MC tak datang. MC yang dijanjikan tak datang. Ada job lain kot? Tak tahulah, mungkin kot. But job tu 150 kot, ciput kot. Okay. Lepas tu saya cakap okay lah, why not saya jaga, saya jadi MC lah. Saya jadi MC, jadi rasa boleh buat kan. Lepas tu dia bagi saya toaster. Dia bagi toaster. Payment dia toaster? Hadiah payment dia toaster kan. Roti cakap tu rumah cakap ni apa kata kita kembangkan lagi kan. Lepas itu saya start pergi cari, saya pergi, boleh mention tak Maiden? Boleh mention tak? Boleh. Maiden Sumbajaya. Situ saya jumpa seorang approach Maiden punya orang lah. Saya pergi Maiden. Actually saya pergi nak tanya ada tak kosong job untuk DJ di Maiden. Masa tu memang dah ada DJ Pasar Raya ke? Dah. Memang aktif lah. Ya, memang dah ada. Zaman tu memang dah ada. ada. Memang DJ Pasar Raya memang aktif time tu. Memang aktif. Pasar Raya kecil pun ada DJ. Ramai yang bermula dengan DJ Pasar Raya. Sekarang saya dah tak ada kot. Tak ada dah. Semua dia ulang-ulang je. Benda sama dia cakap. Mungkin cost kot. Betul. So jumpa dengan situ, saya ingat lagi saya punya tu dah arwah dah Azhar, DJ Azhar di Maiden Sumbajaya. Saya tanya dia, ada tak peluang? Dia cakap di Maiden ni tak ada. Dia cakap tapi dia boleh perkenalkan dengan toke dia. Maksudnya bos dia ni jaga banyak DJ. Banyak tempat. So saya pun dapat offer jumpa bos dia. Terus memang tak ada rehearsal, tak ada rehearsal, tak ada apalah. Datang terus sebab saya cakap saya confident. Terus dia hantar saya ke, boleh mention tak? Boleh je. Tesco Banting. Dengan bayaran 120 je satu hari. Satu hari berapa jam? Satu hari daripada pukul 10 sampai 10. Buka Pasar Raya sampai tutup Pasar Raya. Dulu pakai CD, bawa CD bag. 150 120. 120? Ya. Daripada rumah saya Rawang. Rumah Rawang ke Tesco Banting. Jauh. Rasa dalam 100 kilo kan. Boleh musafir tu. Boleh jamak lah. Boleh jamak lah. Lepas tu dengan tu lagi banyak, kira tak berbaloi kan. Tapi sebab saya fikir future. Ini adalah time yang saya nak expose. Nak cari network. Okay. Dan saya situ saya rasa dalam setahun.
Lama juga. Dalam setahun. Lepas Baru saya, jap, ke Pasaraya 10 sampai 10. Berapa hari seminggu? Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. 2 hari lah. 2 hari. Ui, costing juga tu. Costing. Hmm. Tapi saya fikir itulah itu adalah permulaan. Ya? Betul. Pejam mata sekejap, bincang dengan Betul. rumah. Okey, permulaan. Saya pun pergi yang menyebabkan setahun tu kan. Setahun tu menyebabkan saya cukup situ sebab apa tak? Itu tak? Sebab tak boleh balik raya. Oh yalah. Pasaraya nak ni. Tak boleh balik raya. Malam raya lah dia punya happening. So katalah dia cakap satu hari cuti bagi. Satu hari je cakap tak boleh. Saya pun cakap saya buat sampai sini je lah. Kan? Sebab okey. Lepas tu banyaklah peluang. Banyak peluang. Kira banyak bermula dengan Pasaraya Pasaraya. dan berkembang kepada cabang-cabang yang lain. Lepas tu saya pergi Jom Hebo untuk jaga booth-booth. Saya jaga booth ni. So daripada situ kembang Islam Hadari. So banyaklah annual dinner saya handle. So sepanjang Cik Bat dalam untuk audio system ni, audio apa soundman. Ada okey. Sound kira sound bidang bunyi-bunyian ni, Cik Bat belajar sendiri ataupun ada siapa yang ajar Cik Bat? Saya ada beberapa mentor lah. Okay. Yang secara cakap apa? Secara Formal. tak formal lah. Maksudnya Okay, saya belajar kan. Saya ikut dia pergi tengok, pergi function. Saya punya adalah Sifu Rahmat. Ada lagi? Dekat Nilai ada. Ada lagi? Sama bayar dengan saya. Oh, okay. Di situ saya belajar dengan dia banyak tentang audio kan. Macam ni nak sambung macam ni. Sebab saya bermula dengan MC. Saya mula dengan jadi MC. Jadi MC. Kan? Lepas tu saya tengok MC ni kadang-kadang permintaan orang nak sekali dengan PA system package. Betul. So saya beli alat-alat yang murah dululah. First barang yang Cik Bat beli untuk PA untuk PA system ni. First saya labur dalam RM900 je. RM900. 2 speaker. Untuk tahun bila? 2003 2003. 900 banyak juga mahal juga. 2 speaker Cak Ayam punya. Okey. Dan dia satu mixer. Okey, satu mixer memang Cak Ayam juga. Speaker 2, mixer 1, mic, kabel 1. Satu mic ke? Satu mic je saya beli. Satu mic. Kabel panjang, tak panjang sangat dalam 5 meter macam tu. 900. Kos. First job berapa harga? First job saya dapat di macam dinner kecil Okey. Saya hanya dapat 250 je. Berapa lama baru rolling? ROI? Itu first job. 4 job lah. 4 job dapat ROI lah. Dapat lah. Boleh dapat satu set lagi lah. So daripada situlah daripada situ macam ada itu penting orang komplain kan. Komen daripada pengguna semua komen kata tak clear lah, bunyi teruk lah kan. Feedback daripada customer tu yang penting. Betul. So saya invest lagi. Tak down Tak down Tak koyak. Memang tak koyak. Memang tak koyak. Apa ni sound macam ni? Memang kadang-kadang Ya, apa saya. ni bingit telinga ini lah kan. Okey. Lepas tu saya try improve lah. Saya cari barang yang baik lah. Cik barang baik lah. Selepas tu investment berapa lama? Berapa ribu pula? Continuously. Sikit. Dapat sikit-sikit. Lepas tu saya banyak beli barang masa COVID. Sebab saya bekerja COVID. Daripada 2003, Cik Bat dah start sikit. Betul, paling banyak beli barang masa COVID. Lama dah, berapa tahun lah? COVID 2020 2020. Yang tu yang saya beli banyak sikit. Sebab yang mana DJ full time ni dia tak ada job. So sebab saya bekerja lagi. Betul. Saya ada gaji lagi. Dia orang nak jual barang, saya beli barang dia. Jual murah lah. Jual murah, at least dia boleh hidup kan. Kita beli. Bukan tekan dia tak, maksudnya dia offer kita beli. Kita tak kata turun murah tak ada. Dia itu kita beli barang dia. So start 2020 tu semakin banyak aset lah. Semakin banyak aset saya lah. Kita akan habiskan segmen pertama kat sini sebelum kita pergi ke segmen kedua. Okey.
Segmen kedua ni kita nak sentuh macam mana Cik Bat masuk ke dunia wedding. Okay. Jumpa di segmen seterusnya. Kita berehat seketika. Tunggu.